Satu-satunya kedai yang jual lemang sepanjang tahun, kedai Dema siap ada aircon lagi. Memang selesa. Korang pernah makan tak lemang makan dengan ayam bakar? Dekat Ipoh, dekat sini je ada. Mau awak tunjuk rumah dekat mana? Lemang Panda, kedai yang tak sampai sebulan lagi Dema beroperasi. Dekat sini macam-macam menu lemang ada yang set dan ada yang ala carte. Selalu lemang makan dengan rendang, tapi ni makan dengan ayam bakar. Dalam set ni ada kobis goreng, kentang bakar, acar timun dan paling best yang ada sambal lagi. Untuk rasa lemang, Dema memang pandai masak sebab tak ada kerak langsung. Rasa pun cukup lemak. Tadi makan dengan ayam bakar, ini lemang makan dengan ikan bakar pula. Rare kan? Saiz ikan bakar yang Dema bagi pun boleh tahan besar juga. Makan pula dengan ubi bakar, baru awak tahu sedap dia macam mana. Untuk rasa rendang daging dekat sini pula memang cukup rasa macam orang-orang lama yang masak. Korang tak nak makan lemang, dekat sini pun ada set untuk nasi. Yang awak ambil ni nasi dengan rendang ayam. Yang ni korang kena makan dengan sambal yang Dema bagi. Rasa dia lain daripada lain. Untuk pilihan ayam macam-macam ada dekat sini, tapi yang awak boleh suggest ayam ni mango passion fruit with creamy coconut dengan aloe vera grape with creamy coconut. Dia ada rasa masam-masam, lepas tu ada rasa lemak-lemak sikit. Untuk penggemar kopi, korang try je ni Ipoh White Coffee. Jadi yang nak try makan lemang dengan ayam bakar ataupun ikan bakar, boleh datang je sini, Lemang Panda.